Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amsyar dan bersama saya Wanur Nabilah. Anda sedang menonton IQ TV TVPSS, saluran informasi dan inspirasi sekolah kita. Pada hari ini telah berlangsung majlis solat hajat sempena ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2025 di Surau Ismaili SK Sultan Ismail 3. Majlis ini diadakan bertujuan untuk memohon keberkatan dan ketenangan hati kepada semua calon UPKK yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Solat hajat ini telah diimamkan oleh Ustaz Wan Muhammad Arif bin Wan Sulaiman dan disertai oleh para guru, ibu bapa serta murid-murid tahun 5. Suasana penuh khusyuk dan harmoni jelas terpancar di wajah para peserta sepanjang majlis berlangsung. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Apakah harapan Cikgu terhadap murid-murid yang bakal menduduki UPKK tahun ini? Baik, terima kasih adik pengacara. Baik, harapan Cikgu. Bagi Cikgu, kejayaan murid-murid untuk UPKK ni bukan hanya sekadar dunia lah. Kalau ikut data yang Cikgu dapat daripada tahun lepas, kita hanya ada seorang yang mendapat 8A. Jadi harapan Cikgu tahun ni kalau boleh lebih ramai murid-murid yang berjaya untuk mendapat 9A insya-Allah. Dan juga berjaya untuk meneruskan pelajaran dalam bidang agama lah, kalau boleh masuk tahfiz ke itulah. Sebab kejayaan bukan hanya dunia bagi Cikgu. Dunia ni sementara saja, kejayaan yang lebih pentingnya di akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Harapan Ustazah agar murid tahun 5 akan menduduki peperiksaan tu dapat menjawab dengan baik, tenang dan memperolehi kejayaan cemerlang. Tahun ini kami semua guru KAFA Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 3 mengharapkan satu lonjakan pencapaian UPKK ketimbang pada tahun-tahun lepas, dan diharap supaya pada semua para calon UPKK tahun ini, tahun 2025 mendapat keputusan yang cemerlang serta dapat melanjutkan ke pengajian ke tempat-tempat lain selepas ini, terutama di sekolah-sekolah terpilih pada peringkat menengah insya-Allah. Semoga majlis ini menjadi titik permulaan kepada kejayaan cemerlang semua calon UPKK 2025. Kami dari IQ TV TVPSS mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon UPKK. Teruskan usaha, gandakan doa dan yakinlah bahawa kejayaan menanti anda. Kita jumpa lagi di lain episod. Bye.